Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqmanul Hakim Huda bin Wilman, nombor matriks A210897. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tajuk yang berkenaan dengan peranan media sosial sebagai medium dakwah dalam kalangan generasi muda. Jadi sebagai abstrak, media sosial merupakan medium baharu penyebaran dakwah. Jadinya perbincangan artikel ini adalah berkait rapat tentang bagaimana media sosial dapat dijadikan medium yang relevan dan sesuai untuk penyebaran dakwah masa kini. Seterusnya adalah metodologi kajian yang digunakan adalah kaedah kepustakaan, di mana maklumat-maklumat yang didapatkan adalah berdasarkan daripada sumber-sumber yang boleh didapati dan juga carian internet. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan media sosial mampu menjadi medium dakwah digital yang berkesan sekiranya pendakwah mahir dalam menghasilkan kandungan dakwah yang menarik. Jadinya sebagai pengenalan, media sosial merupakan medium baharu penyebaran dakwah. Kandungan dakwah yang menarik mampu untuk menarik minat generasi muda. Namun demikian, pelbagai cabaran seperti etika penggunaan media sosial, persaingan dengan kandungan hiburan dan juga penghasilan kandungan yang menarik perlu dihadapi oleh pendakwah digital masa kini. Jadinya penghasilan kandungan dakwah yang menarik dan interaktif mampu sebenarnya untuk menarik minat generasi muda terhadap kandungan dakwah. Jadi di sini terdapat dua pendefinisian, konsep pendefinisian. Jadinya yang pertama, konsep pendefinisian yang pertama adalah peranan media sosial sebagai medium dakwah. Kita semua tahu media sosial merupakan medium interaksi masa kini dengan pelbagai ciri-ciri dalaman yang sangat-sangat menarik. Seperti contoh komen, reaksi, siaran langsung dan penyiaran semula. Dalam konteks penyebaran dakwah, ia memainkan peranan penting kerana dakwah dapat disampaikan dengan mudah dan pantas melalui media sosial. Seterusnya adalah generasi muda di Malaysia. Generasi muda di Malaysia merujuk kepada golongan masyarakat yang berumur 18 hinggalah 30 tahun. Jadinya media sosial ini menjadi medium interaksi sosial generasi muda. Dalam konteks dakwah, generasi muda lebih cenderung untuk mengamati hasil kandungan dakwah yang menarik dan efektif. Seterusnya adalah berkaitan ulasan literatur, di mana ianya adalah dapatan daripada kajian-kajian yang lepas. Terbagi kepada 5 komponen. Komponen yang pertama adalah media sosial sebagai medium dakwah. Menurut Zulkifli Abdul Ghani 2010, petikan daripada beliau, berdakwah di media sosial membolehkan penyebaran dakwah dilakukan tanpa batasan geografi. Di mana bermaksud walaupun di mana-mana sahaja, capaian dengan adanya capaian internet mampu kandungan dakwah itu sampai kepada mereka. Seterusnya, daripada Al-Qarani tahun 2017, petikan beliau yang mengatakan bahawa media sosial adalah platform penting penyebaran ke peringkat global kerana menjangkau audiens yang lebih luas. Ini berkait rapat dengan kalau contohnya berkaitan dengan ceramah di Dewan Terbuka ataupun ceramah di masjid, tempatnya adalah terhad kepada beberapa pendengar sahaja, mungkin 800 hingga ke 1000 orang. Tetapi apabila kita membahagikan postingan infografik ataupun video di media sosial, ianya mampu menjangkau hinggalah kepada jutaan tontonan. Seterusnya, komponen yang kedua adalah ciri dan tingkah laku generasi muda. Jadi menurut Pew Research Center tahun 2018 dan 2020, petikannya mengatakan bahawa generasi muda ini cenderung untuk memilih kandungan yang ringkas dan mempunyai visual yang menarik. Menurut Bennett, Merton dan juga Kelvin pada tahun 2008, generasi muda berbeza daripada segi gaya pembelajaran dan interaksi sosial. Oleh yang demikian, kandungan dakwah yang dihasilkan perlulah menarik dan bertepatan dengan arus perkembangan trend terkini. Seterusnya, komponen yang ketiga adalah bentuk dan pendekatan dakwah di media sosial. Jadi pendekatan dakwah perlulah disesuaikan dengan medium digital kerana media sosial mempengaruhi budaya komunikasi dan juga interaksi sosial. Ini menurut Nasrullah pada tahun 2015. Kombinasi pendekatan kreatif dan interaktif seperti penggunaan video dan infografik serta penggunaan bahasa yang lebih santai mudah diterima oleh generasi muda. Untuk komponen yang kelima adalah cabaran ketika berdakwah di media sosial. Jadinya antara cabaran berdakwah di media sosial menurut Zulkifli Abdul Ghani adalah, yang pertama adalah kredibiliti pendakwah digital, di mana boleh menimbulkan keraguan kepada pendakwah yang mungkin tiada latar belakang agama yang kokoh ataupun tauliah
daripada mana-mana institut pengajian tinggi dan sebagainya. Yang kedua adalah kekeliruan sumber rujukan, di mana mungkin terdapat dua ilmu yang disampaikan tetapi dengan sumber rujukan yang berbeza, dengan cara yang berbeza, di mana pendengar akan keliru mana satu yang betul, dan ini menjadi kekeliruan kepada sumber rujukan pendengar. Dan yang ketiga adalah persaingan dengan kandungan hiburan yang sangat-sangat semakin pesat. Seterusnya, komponen yang terakhir adalah etika dan juga adab dalam berdakwah. Ini adalah ditekankan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di mana pendakwah perlulah ikhlas dan dalam menyampaikan dakwah, serta penyampaian dakwah perlulah disertai dengan kelembutan serta hikmah. Seterusnya, daripada Al-Qaradawi, beliau menekankan bahawa penekanan terhadap prinsip keseimbangan dan juga kesederhanaan perlulah ada dalam berdakwah dan perlu dititik beratkan. Jadinya, menerusi ulasan-ulasan literatur yang telah pun dikaji, antara perbincangan dan juga dapatan yang didapatkan adalah yang pertama, media sosial memainkan peranan penting sebagai medium dakwah masa kini. Pendekatan visual yang menarik dan penggunaan bahasa yang mudah difahami dan bersifat santai meningkatkan kecenderungan generasi muda terhadap kandungan dakwah. Seterusnya, interaksi dua hala seperti komen, perkongsian semula dan siaran langsung membolehkan keterlibatan generasi muda secara tidak langsung. Namun demikian, pelbagai cabaran perlu dihadapi oleh pendakwah, termasuklah kesahihan ilmu dan juga etika di media sosial. Seterusnya, para pendakwah perlulah bijak dalam meneliti kesahihan ilmu, kreativiti penyampaian serta persaingan dengan kandungan hiburan agar kandungan dakwah dapat diterima secara menyeluruh. Sekian.